Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey. Pada malam ni kita akan meneruskan lagi akan video reaksi seram kita, guys. Okey, video berkaitan dengan satu video ni dia dah lama sebenarnya, tapi dia naik balik ke FJ dan FJ rasa FJ tak sempat nak buat review video ni sebab kan FJ save banyak, jadi FJ cari balik video ni tak jumpa. Tapi tadi masa tengah scroll petang tadi, tiba-tiba ternampak balik lah akan video ni lah. Okay guys, video ni diambil daripada page kami peminat cerita seram. Okay, dia ada caption sikit saja. Dia kata kisah malam tadi, waktu ni tak ada siapa dekat rumah kecuali mak dia lah. Dan waktu ditunjukkan pada jam 11.45 malam. Jadi jom guys, kita tengok sama-sama akan video ini terlebih dahulu, kemudian baru kita ulas lah akan perkara yang kemungkinan berlaku dalam video ini, guys. Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok sekarang, guys. Pukul 11.45 malam. Okay, ada dengar bunyi tau. Bunyi dam juga. Bunyi terhempas. Makin kuat naik guys, dia naik ke atas. Kita boleh dengar nafas dia dekat lampu. Bunyi balik guys. Okay guys, habis dekat situ sahaja. Okay, korang dah tengok situasi yang berlaku. Cuba kita tengok komen sikit kan, aku ada info sikit berkaitan dengan video ni. Okay, tak keluar pula dah internet. Okay, internet FJ tak dapat connect lah. Tak tahulah pasal apa pula malam ni dia tak boleh nak ada connection tiba-tiba ni. Lepas tengok video ni pula kan. Tengok guys, tak boleh buka komen. Kan ada orang kata FJ kencing tipu pula. Tengok lain ada je ni 5G. Tapi bila nak tengok komen ni jadi blank warna putih macam ni guys. Dia tak keluar. Okay, tak apalah. Kalau tak boleh, hantu tak bagilah, hantar dia. Kalau keluar nanti kita tengok komen guys. Okay guys, berbalik pada video footage tadi. Itu yang FJ nak tunjuk kat korang tu. Sebenarnya video ni dah lama FJ. Dia tahun lepas kalau tak silap video ni viral. Tahun lepas FJ nak buat review berkaitan dengan video ni, tapi mungkin sebab FJ sibuk jadi tak boleh nak buat video react berkaitan dengan video ni lah. Okay, berbalik pada kejadian yang berlaku guys. Apa pandangan korang? Korang rasa itu adalah gangguan atau tidak? First, dia daripada bawah dia dengar bunyi bam macam tu lah. Dan bunyi tu daripada bawah tak dengar sangat. So bila dia naik tangga, dia tahu bunyi tu daripada atas. So dia pergi ke bahagian atas, dibuka lampu yang kat bahagian depan tu. Kemudian dia menuju ke arah bunyi tersebut lah. Saya rasa dia lebih jelas lah kot bunyi tu. Dan that's why dia buka pintu bilik yang kemungkinan bunyi tu datang daripada bilik tersebut. Tapi bila mana dia naik atas, dia buka lampu, bunyi tu dah tak bunyi dah. Kalau korang perasan tadi kan. Lepas tu bila dia dah buka pintu, gelap. So mungkin pada pandangan FJ lah, dia tak berani nak masuk juga sebab kan takut juga kan. Kalau dengar daripada pernafasan dia tu, memang dia dalam keadaan cuak lah. Okay, so FJ rasa footage tu agak real sebenarnya sebab dia bernafas tu pun macam
orang cuak kan, dia berdebar, jadi nafas dia pun boleh dengar dalam video tu. Kemudian dia tutup. So bila dia tutup balik pintu tu, dia tutup lampu, dia nak turun, tiba-tiba bunyi balik guys. Bunyi balik dalam bilik tu. Dia toleh, dia buka lampu, bunyi tu dah tak ada. And then dia buka sekali lagi. Tapi buka sekali lagi tu mungkin dia dah rasa lain macam lah kot kan. Dia rasa lain macam. Lepas tu dia tutup semula pintu tu dan dia terus kalau tengok keadaan tu nak berlari turun lah. Page not found lah. Page not found. Dia tengok komen ni jap guys. Dia tulis page not found. Dia tak boleh buka komen tu. Tak tahu pasal apa. Petang tadi boleh. Tak boleh, tak keluar. Ni kan main-main ni. Hantu ke kacau. Kenapa nampak ada bayangan macam warna putih kat belakang kereta. Okay, berbalik kepada kisah tadi kan. Lepas tu dia belah, habis kat situ je lah. Okay, jap. Dia dah boleh buka pula tiba-tiba ni. Tadi dia tak boleh buka, sekarang dah boleh buka. Orang komen, bilik atas jangan kasih gelap. Bila tak ada sesiapa duduk, lampu tandas buka. Cantiknya rumah. Tapi tak boleh kat scroll juga. Apa hal ni internet ni? Dia sampai situ, lepas tu tak boleh nak scroll ke bawah. Tak boleh tengok komen lagi. Tak apalah, kita abaikan So ada orang komen, dia tengok, dia kata kenapa tak buka lampu tu. Weh, kalau orang pernah mengalami gangguan kadang-kadang tak terfikir benda-benda macam tu nak buka lampu lah. Dia pernah yang first time yang dia cerita kemarin kan, sehari yang lepas, berkaitan dengan yang orang tanya kenapa tak pusingkan kamera ke bahagian belakang. Itu first kejadian dekat jalan belakang UUM Sintok. Member kata ada benda menumpang, ada hantu menumpang, nenek tua. Dia kata tua tapi dia tak tahu nenek ke perempuan dia, tapi macam perempuan tua sangat dia kata. Lepas tu waktu tu FJ pun tak terfikir untuk pusingkan kamera lah. Sampai kan orang komen, kenapa kau time tu tak pusing kamera kan. Itulah yang berlaku bila kita dalam keadaan first time mengalami situasi tu. Kadang-kadang kita tak terfikir. Dan mungkin dia tak lihat tadi, dia tengok berdasarkan situasi tu tak nampak ada orang kan. Jadi kalau kita tengok daripada kamera tu nampak macam gelap, tapi sebenarnya pandangan mata dia lagi jelas. Jadi mungkin dia tak ada keperluan untuk buka lampu time tu untuk melihat, sebab dia tengok dah tak ada orang. So dia tutup balik pintu tu. That's why dia tak buka lampu lah dalam bilik tu. So bila kejadian macam tu, AJ rasa mungkin real akan video tersebut. Sebab berdasarkan ini dia punya penilaian lah, berdasarkan pernafasan dia tu macam cuak lah. So kalau orang nak kata fake, korang kemukakan korang punya evidence lah yang menyatakan video itu fake dan sebagainya. Tapi kalau macam AJ, kenapa AJ nak cakap real? Pasal pernafasan dia tu macam nampak cuak. So guys, perkara macam ini agak rare juga kalau berlaku. Sebab, dan satu lagi yang AJ puji perempuan ni, AJ rasa perempuan tu dia berani untuk pergi tengok dan lihat apa yang berlaku lah, supaya tak boleh nak buat rumusan awal kata tiba-tiba hantu. Dia tak terus kata okey ni hantu ni kan. Ini dia puji lah sifat dia. Dengar bunyi, tambah pula dalam rumah dia dengan mak dia saja, mungkin tak ada orang. Tapi kalau pencuri pun, perompak pun, dia tak akan buat bunyi bising kan. Dia akan senyap-senyap saja. Dan bunyi tu dam. Dia ada note dia lah, bunyi yang sekata macam tu. Bising lah tadi, memang jelas lah bunyi tu kan. So mungkin datang daripada bilik tu. Tapi at the end sebenarnya je nak tengok komen apa yang berlaku selepas tu. Adakah rumah tu memang mengalami gangguan ke apa ke. Sebab rumah tu kalau korang lihat nampak cantik tau. Nampak macam dah lama duduk kan. Jadi rumah yang dah direnovasi apa semua, dia punya perabot memang cantik. Jadi takkanlah tiba-tiba ada gangguan secara tiba-tiba kan. Walaupun benda tu memang boleh berlaku. Contohnya kau bawa balik benda-benda yang bukan-bukan dalam rumah ke apa, dia jadi gangguan. Atau satu lagi, rumah tu rumah tinggal di renovation bagi cantik, tapi ada penunggu kat rumah tersebut, mungkin boleh berlaku macam tu lah. Jadi berdasarkan video tadi, AJ boleh katakan kemungkinan video itu real. Dan kita tak tahulah punca dia apa. Mungkin betul kot gangguan jin, syaitan dan sebagainya lah. Jadi kena buat proses rawatan lah kat rumah tu. Maksudnya kena panggil orang yang pandai. Kalau tak panggil orang pun boleh buat ruqyah sendiri je. Korang buka ayat Quran, baca surah Al-Baqarah selalu dan sebagainya kan. Lepas tu sebutlah, kalau ada benda yang dalam rumah ni, aku tak nak kau tinggal dalam rumah ni, kau keluar. Ini rumah ni manusia yang bina,
ini bukan tempat tinggal kau, kau tinggalkan tempat ni kan, sebelum kau semakin sakit dan sebagainya lah. So suruh dia keluar dulu, okay? Tengok keadaan tu bagaimana lah. Alright. So kalau betul-betul melibatkan gangguan, selalunya dia akan datang melalui mimpi dan sebagainya. Dia akan mimpi perkara-perkara yang memberi penjelasan akan hal tersebut. Okay? Ataupun kalau tak jadi mimpi pun, tiba-tiba bunyi tu dah tak ada. Macam tu lah. Okay? So kalau tanya pengalaman FJ, ada tak bunyi-bunyi pelik-pelik dalam rumah? Banyak kali. Okay, first ada tikus. Bunyi tikus bunyi ni macam orang memasak. Korang kalau dengar bunyi masak kat dapur tu, kelontang-kelontang, gelinting-gelinting, bunyi macam ada orang tengah kelontang-kelontang kat dapur tu, korang pergi tengok. Kalau tak ada orang, korang jangan consumption pula lah. Korang jangan assumption itu adalah hantu. Okay, check dulu. AJ waktu tu dah bengang gila bunyi kan. Takut juga, tapi sebab kan rumah AJ 2 tingkat, dapur kat bawah, so dengar daripada atas memang dengar. AJ turun buat rakaman, memang dengar bunyi tu. Bila turun je kat bawah, dia terberhenti lah. So waktu tu geram tau. Apa benda ni kan, hantu ke apa ni? Kalau hantu kau memang dah geram lah. Dah berhari-hari jadi macam tu kan. So AJ tutup lampu, bagi kelam sikit, buka satu lampu je kat bawah tu. AJ baring, ambil bantal baring. Lepas tu AJ main game. Main game AJ tak buka bunyi lah. Main Mobile Legend waktu tu. Sementara nak tunggu apa benda bunyi tu lah, nak tengok kan. Waktu tu dah malam lah, dah lebih pukul 12 lah. Kalau hantu lah. Tapi kalau hantu aku nak cekik dia. So geram punya pasal kan. Waktu tu dah datang marah. Dah tak takut dah. Dia jadi macam nak marah dah. Tengah baring-baring, lepak-lepak, zap, nampak ada tikus. Dia keluar dekat sinki tu. Dia jalan-jalan dekat periuk lah, apa benda. Memang bunyi dang-dang, bunyi pinggan apa semua. Lepas tu dia buat rakaman siap. Ni tikus rupanya kan. Korang kena siasat dah, sama ada tikus ke, binatang ke apa ke. Okay, bila kita masuk kadang-kadang dia tak ada. Kadang-kadang musang ke apa ke, kadang-kadang macam tu lah. Tapi kalau lah bunyi tapi tak tahu punca, memang itu pun agak rare lah. Pernah lah beberapa kali FJ jenis bangun pagi tau. Pukul 5 pagi FJ dah bangun. Pukul 5 pagi sebelum pergi kerja, sebelum subuh lah. Subuh kadang-kadang pukul 6 kan. Selalu FJ akan duduk kat bawah rumah tu, bahagian bawah, masak untuk anak dan sebagainya. Masak sarapan FJ dalam sejam je tu lah. Pernah satu ketika bunyi ketukan dekat pintu dapur belakang lah, pada pukul 5 pagi macam tu kan. Mula terkejut lah kita. Siapa pula kan. Sebab belakang rumah FJ tu dia agak naik semak tau. Mustahil untuk orang masuk lah kan. Dia bunyi macam ketukan dekat pintu dapur. Kita tengah masak kat situ. Kita masak dekat pintu dapur tu. Dia punya dapur tu dekat dengan bahagian pintu dapur tu lah, tempat masak kan. Bunyi kan. Lepas tu AJ pun tertoleh. Tapi lepas tu dia bunyi lagi. So macam mula-mula fikir, AJ bersangka baik tau, mungkin binatang kot ni. So lepas kejadian tu, tapi tak buka lah, pasal belakang tu semak. Kalau buka pun tak nampak apa. So biar je lah. Biar sampai masak-masak siap. Lepas tu mandi-mandi apa semua, pergi kerja. Tak ada nak fikir je kan. Tak tahulah, kalau ada benda-benda pelik-pelik pun jarang berfikirkan bahawa benda tu adalah hantu lah. Melainkan kalau kita rasa meremang teruk, itu mungkin kemungkinan itu hantu. Tengah berlaku kejadian macam tu, tiba-tiba ni meremang naik apa satu badan ni kan. Itu kadang-kadang itu gangguan lah guys. Okay, tanda-tanda dia. Okay, video ni sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.